Selamat Hari Raya, Ibu. Selamat Hari Raya, Ayah. Selamat Hari Raya, Mira. Ayah, Mira minta maaf pasal Mira selalu buat roti dengan Ayah. Okey, Ayah maafkan Mira. Selamat Hari Raya. Ibu, Mira minta maaf pasal Mira selalu buat risau aja dengan Ibu. Ibu maafkan Mira, tapi jangan buat lagi tak? Kami maafkan Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita tengok siapa datang. Makcik, kita datang sini untuk beraya dengan Mira. Oh, boleh. Jemputlah masuk. Duduk, mari. Selamat Hari Raya semua. Selamat Pelan-pelan. Selamat Raya. Selamat Raya. Jumpa lagi, awak. Selamat Raya. Jumpa lagi. Kopi Raya. Kopinya sungguh. Selamat Raya. Selamat Raya. Terima kasih. Jom kita joget. Nanti ya. Jumpa makan. Blip! Kawan-kawan, inilah kawan istimewa saya. Nama dia Blip. Maafkan maafkan kita ya. Jemput makan. Makan. Dah buka kuih tu. Masuk Kak Ani. Ana tak tahu nak buka. Dia tak tahu. Dan apa tak apa. Mira, ini kan Hari Raya. Janganlah takutkan tetamu kita. Boleh tak? Please. Tak payah. Dan muka tak payah. Mira, mana dia si Blip tu? Abdul, jangan ketahukan Mira. Dia ada kat situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemput masuk, silakan. Jemput Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ini besarnya rambut. Selamat Raya. Ui, tanglong. Selamat Raya. Selamat Raya. Awak ni Maya Rahman kan? Ya, saya Maya Rahman. Ya. Masuk. Bang, apa tak kita cegak di situ? Jalanlah. Nak. Sinilah jalan juga. Sini cepat. Mesin tu macam blur. Saya datang ni nak beritahu Amira lah pemenang untuk pertandingan menulis karangan. Ya ke? Tak sana. Tak sangka Maya Rahman datang kat rumah kita sayang. Bang. Kenapa tiba-tiba ni gagap je ni? Satu macam je. Tak gagap sayang. Seronok. Kakak, abang, sebenarnya saya lah kawan misteri Amira yang selalu hantar surat, hantar hadiah. Oh, Kak Maya. Bestnya. Dalam karangannya, Amira kata dia selalu sunyi. Dan yang paling dia inginkan hari raya ini ialah seorang kawan. Saya rasa Amira ni seorang kanak-kanak yang kesunyian. Dia perlukan teman. Terima kasihlah Maya kerana sudi memberitahu kami. Tapi lain kali tulis saja dekat bapa dia. Nanti bolehlah saya menjawab semula. Terima kasih. Amboi, bukan main lagi Tak, tetaplah kat sini. Kak Maya. Nyanyilah satu lagu. Boleh, apa salahnya? Sesuci
Okey, sebenarnya kita ada satu lagi berita gembira. Tak lama lagi Amira akan dapat adik. Yeay! Tak lama lagi Mira akan jadi kakak. Baguslah, nampaknya Amira tak sunyi lagi lah. Yeay! Dan tak payah simpan si Blip tu. Yeay! Samdul. Awak sepatutnya minta maaf dengan Amira tau. Awak selalu malukan dia. Tak baik buli orang yang lebih kecil dari awak. Lebih baik awak minta maaf dengan dia, okey? Cepatlah minta maaf. Saya minta maaf Amira sebab selalu ketawakan awak. Yelah, tak apalah Samdul, tapi yang kali jangan buat lagi tau. Saya menyesal. Betul kata Kak Maya. Tak baik sakitkan hati orang. Ya, saya maafkan awak.